Kor Perkhidmatan Diraja atau KPD adalah tulang belakang logistik Tentera Darat Malaysia. Ia bermula dengan penubuhan cawangan bekal dan angkut pada bulan April 1957 di bawah Army Service Corps atau ASC. Kemudian ASC ditukar nama kepada Armed Force Maintenance Corps selaras dengan tugasnya menyelaras bantuan logistik kepada seluruh perkhidmatan Angkatan Tentera. Namun, pada 9 April 1965, AFMC dibubarkan dan satu pasukan logistik khas untuk Tentera Darat ditubuhkan. Dari sini lahirnya Kor Perkhidmatan Diraja dengan cogan kata yang masih dipegang hingga kini, berkhidmat kepada semua. KPD bertanggungjawab penuh dalam urusan logistik Tentera Darat dari pembekalan, pengangkutan hingga penyelenggaraan. Setiap brigade mempunyai sekurang-kurangnya satu company angkut dan satu workshop brigade. Manakala di peringkat division, terdapat satu batalion angkut yang dibahagikan kepada 4 company iaitu company angkut, company hantaran udara, company bekalan dan company markas. Batalion ini diketuai oleh Lieutenant Colonel, manakala company pula diketuai oleh pegawai berpangkat Major atau Captain. KPD menguruskan pelbagai aset logistik di barisan hadapan, antaranya termasuk trak 3 tan yang membawa anggota dan peralatan, sistem drops untuk kontena 20 kaki, bauser minyak dan air serta tank transporter bagi kenderaan berat. Malah mereka juga mengendalikan sistem CFT atau Mobile Fuel Dispensing System untuk pengisian bahan api secara terus di medan operasi. Tugas KPD tidak terhenti di situ. Kor ini juga menguruskan logistik penghantaran seperti kargo perkapalan, urusan penginapan transit serta penjadualan penerbangan komersial melalui syarikat seperti MAS dan AirAsia. Mereka turut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan serta peralatan, malah turut menyokong aspek perubatan kecemasan dan logistik am. Dengan menjalankan peranan penting ini, Kor Perkhidmatan Diraja memastikan Tentera Darat Malaysia kekal bersedia dalam setiap operasi dan misi. Dari medan pertempuran hingga misi kemanusiaan, mereka sentiasa berada di belakang barisan hadapan, menyokong setiap langkah dengan penuh dedikasi. Kor Perkhidmatan Diraja berkhidmat kepada semua.